Assalamualaikum dan selamat berpuasa dan nak berbuka dah. Kita tengok-tengok mainan ni. Dalam bawah ni traffic jam. Aku nak balik kerja masa ni. Dan aku nak share, aku dah beli mainan baru lah ni. Kita letak pakai meja je. Kita selit kat meja, buat unboxing. Kita ada One Piece crossover dengan NBA. Watak Luffy dengan watak tim kegemaran aku. Aku memang suka Luffy dan aku suka Golden State Warriors dalam tim NBA. Dia buat banyak version untuk semua tim. Dan aku ambil version Golden State Warriors. Aku main beli je dekat Back Orient, dekat Bandai directly, dekat website dia pre-order. Dan first sebenarnya dia sold out, dan second time aku dapat masuk sekali lagi. So aku dapat beli dan aku tak tahu figure dia macam mana. Aku beli je sebab nampak cantik. Dan tak sangka kualiti dia padu gila weh, sebab dia Bandai kan. Kemas gila weh. Tengok ni, rambut dia, muscle dia, dia punya rotan topi tu, slipper dia, bola tu, semua detail gila weh, kemas gila. So ini figure dia generally. Jangan mesti kau pelik apa benda macam terapung macam tu kan. Dia bagi tapak sekali. Ni tapak Golden State Warriors. Dan juga dia punya pemegang belakang lah. So kita akan letak belakang dia sekali dan display kat meja aku lah. Aku sangat teruja masa buka benda ni. Budak office aku nampak masa dia nak balik, dia tanya buat apa tu? Unboxing mainan. Haru-haru sikit lah kan. Dan kita pasang dia. So, aku nampak dia jual yang dia punya ring tau. Tengok, cantik gila weh. Kemas gila. Luffy crossover dengan NBA. Kita ada versi Golden State Warriors. Kita letak kat corner tepi ni. Hopefully tak jatuh kat tepi tu. Dan bersama-sama dengan mainan lain lah. Golden State Warriors crossover dengan Luffy. Ni mainan aku yang lain. Ini mainan aku kat bertingkap. Apa pun jangan lupa follow, like, subscribe juga komen. Thank you guys. Dan muat sikit.